untuk lekatkan timah, contoh antara kabel halus ni dengan permukaan ni tak pastilah zinc ke aluminium. Kita perlukan liquid ni. Liquid ni saya beli online je, tapi tak ada tulis material apa. Okey, kalau tak ada liquid ni boleh juga pakai stain remover. Yang penting ada HCl lah. Mana dia? Yang penting ada hydrochloric acid. Boleh juga pakai ni. Okey, cara dia titikkan je kat tempat kita nak lekatkan timah dengan dua permukaan. Okey, saya dah test ini. Okey, ini boleh pakai. Ini boleh pakai. Solder paste biasa tak boleh pakai. Rosin tak boleh pakai, tak lekat. Ini saya suka rosin. Solder paste biasa tak lekat. Ni kalau pakai HCl, ini saya rasa HCl juga ni. Dia lekat. Saya dah test lah. Nampak kuat lah. Kuat. Okey, untuk stainless steel pun lekat. Sudu pun saya test lekat. Kemudian ini pun lekat. Kalau tak letak benda ni, tak apa ni, HCl ni, memang dia tak lekat. Ini saya rasa tembaga, beras rasanya. Kalau yang dalam kabel wire, kalau copper kan, kalau ni saya rasa ni beras. Kalau letak benda ni dulu, baru dia lekat. Guna solder. Percubaan pertama mungkin tak apa lekat lagi. Okey, cuba titik 2-3 kali, lepas tu panaskan dengan solder. Dia lekat ni. Lekat. Ni saya solder lampu indicating light untuk extension plug ni, neon. Dia dah putus, so saya solder balik lah. Okey, kalau solder biasa dia tak lekat lah. Kena pakai liquid ni. Kalau solder paste biasa pun tak lekat.